Tonggak Selangor FC, Faisal Halim mendedahkan imej hasil imbasan X-ray tentang keadaan hidungnya yang patah. Faisal Halim telah disiku tanpa sengaja oleh pertahanan import PDRM FC Friday Obilo ketika pertemuan Liga Super di Stadium MBPJ melibatkan pasukan Selangor dan juga PDRM. Insiden yang berlaku pada minit ke-54 menyaksikan Faisal yang ingin melarikan bola di kawasan tengah padang telah pun dihalang oleh Obilo sebelum sikunya terkena hidung pemain Selangor itu. Oleh disebabkan itu, pengendali Selangor, Katsuhito Kinoshi, bergegas membawa keluar Faisal Halim untuk mendapatkan rawatan lanjut di luar padang bersama doktor kelab selepas itu. Perkembangan terkini menyaksikan Faisal Halim memuat naik 2 keping gambar di Instastory yang memamparkan keadaan hidung beliau secara luaran beserta juga hasil imbasan X-ray. Berdasarkan foto yang dimuat naik oleh Faisal, jelas kelihatan keadaan hidung beliau mengalami kecederaan fizikal ketara dengan luka kecil dan bahagian bawah yang memperlihatkan kesan lebam.